Assalamualaikum. Menurut penulis, cerita dalam buku ni bukanlah 100% rekaan, tak juga 100% kisah benar, tapi berdasarkan pengalamannya. Watak utama adalah Iskandar yang berimpian untuk menjadi penulis. Semasa mengikuti pengajian pra-universiti, dia menceritakan ideanya kepada seorang penulis terkenal. Tak terlintas di fikirannya, penulis itu akan mencuri ideanya untuk menerbitkan sebuah novel yang kemudiannya mendapat sambutan hangat. Iskandar sangat kecewa lalu melupakan hasrat untuk menjadi penulis dan menumpukan perhatian kepada pengajian dalam bidang seni bina di UK. Beberapa tahun kemudian, Iskandar menamatkan pengajian dengan lulus cemerlang dan ditawarkan pekerjaan di sebuah firma seni bina di sana. Dia bercita-cita mahu kembali ke tanah air dan berbakti di negara sendiri. Setelah beberapa tahun menimba pengalaman, dia membuat keputusan nekat untuk meletak jawatan dan kembali ke Malaysia. Dia tak memaklumkan kepulangannya kepada sesiapa. Ibu bapanya pun tak tahu. Dia mahu menunggu sehingga dia mendapat pekerjaan sebelum memaklumkan mereka. Dia boleh bertahan setahun menggunakan wang simpanan. Dari bulan ke bulan, usahanya menemui jalan buntu. 10 bulan kemudian, Iskandar mula rasa tertekan bila dia masih belum berjaya mendapat pekerjaan dan wang simpanannya makin menyusut. Dia juga mula rasa sedikit menyesal dengan keputusannya meninggalkan pekerjaan dengan gaji lumayan di UK. Iskandar cuba memecahkan kebuntuan dengan melukis carta naik turun kehidupannya. Akhirnya itu membantunya melihat apa yang sepatutnya dibuat. Ada jalan yang Tuhan mahu dia ikut yang telah diabaikannya selama ni. Mungkin semua halangan dan kebuntuan yang dilaluinya adalah kerana bukan itu jalan yang sepatutnya dia pilih. Setelah menentukan jalan yang betul, dia mula mengorak langkah. Cerita ni buat saya terfikir, mungkin tak semua hal dalam hidup kita adalah pilihan kita. Mungkin ada jalan tertentu yang Tuhan mahu kita ikut. Mungkin bila apa yang kita mahu terasa sangat sulit untuk dicapai, itu adalah cara Tuhan memberitahu kita bahawa ia adalah jalan yang salah. Mungkin apabila kita berjaya, bukanlah 100% sebab usaha kita, tapi kerana itulah jalan yang Tuhan mahu kita ambil. Buku ni boleh dibaca secara santai. Kalau anda pembaca yang pantas, mungkin boleh habiskan dalam masa sehari. Boleh dapatkan buku ni menggunakan pautan di bahagian keterangan. Kalau suka dengar saya membebel mengenai buku, sila subscribe dan tekan butang loceng.